Assalamualaikum saudara. Passwordnya apa? Jangan macam-macam. Baiklah saudara, jadi di video kali ini saya istirahat dulu. Kerja kelong ya saudara ya. Kerana bulan pun terang ya. Jadi liburlah dulu untuk beberapa hari je. Sekitaran seminggu lah ya. Nah jadi tadi malam tu saya tu nak masang yang terakhir. Cuma pas pula malam terakhir saya nak masang kelong tu, ada pula kendala ya saudara ya, mesin saya rusak pula lagi ya. Nah jadi kerana mesin pun rusak, saya pun off langsung lah ya. Kerana pun bulan terang juga ya nak. Jadi tangkol-tangkol, kadok-kadok ni dah saya naikkan ke atas. Jangan sampai tangkol saya tu tercapai dengan air ya saudara ya. Takut pula kayak rabak. Jangan macam-macam. Nah jadi kita sepek. Ini dia. Ini dah buat pasal semalam. Ini nak buat Nah jadi yang kendala dia tu gasket mesin saya ni. Gasket saya ni habis saudara ya. Mesin lah tua juga ya. Ni bocor kerana baut yang ini baut yang ini tak bisa diketat ya. Jadi menggunakan 3 baut dan blok dia pun dah ketipisan ya. Ni dah ketipisan kerana sudah kebocoran, ketutupan keairan dia ni. Jadilah ketipisan lah benda lah ni. Dan ini dia baut ni pun patah ya. Saya engkangkan betul-betul semalam. Yang waktu saya ganti gasket tu pecah ya saudara ya. Jadi kurang kengapitan ya. Kengapitan. Jadi pas saya ngengkos malam, air dia pun keluar dari exhaust ni saudara. Berubah banyak ya.